Sejahtera 2030 merupakan sebuah pelan pembangunan negeri komprehensif yang dirangka untuk pembangunan jangka panjang negeri Perak. Pelan yang dibangunkan oleh kerajaan negeri ini merupakan penunjuk arah untuk jentera kerajaan pembangunan negeri Perak menuju 2030. Prinsip Perak Sejahtera 2030 ialah kebersamaan, tegas, jujur, bijaksana dan prihatin. Antara kelestarian dan pelaksanaan Perak Sejahtera 2023 pula ialah keseimbangan pembangunan fizikal dan sosioekonomi merujuk kepada kerjasama pintar. Yang kedua ialah kelestarian penggunaan sumber alam dan sumber semula jadi, sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan ambil tahu. Seterusnya, kepakaran berkualiti dan bernilai tinggi. Antara potensi yang dimiliki oleh negeri Perak ialah lokasi yang strategik. Yang kedua, kemewahan sumber seperti biji timah. Biji timah lah Perak paling kaya. Yang ketiga merupakan pembangunan kemahiran. Yang keempat merupakan ekonomi pengalaman. Dan yang terakhir ialah belia pemangkin kesejahteraan. Ini dapat dibuktikan dengan generasi yang mampu menciptakan kesejahteraan negara semakin meningkat. Perak Sejahtera 2030.